Nama aku Nabil. Aku adalah insan yang berkerjaya, mempunyai duit, mempunyai segala-galanya. Bagiku, duit adalah mainan dan boleh dilempar ke mana-mana. Setiap hari, dalam fikiranku aku hanya berfikir bagaimana nak cari duit dan duit. Aku bekerja siang dan malam demi mencari lubuk keuntungan di mana-mana. Selepas dapat keuntungan, apa lagi? Aku berbelanja lah ikut suka hati aku. Aku cari apa yang aku suka, gunakan duit untuk kesenangan diri. Aku tak pernah fikir pun pasal keselamatan duit ni. Aku kisah apa? Yang penting aku gembira. Yang penting duit aku banyak. Yang penting aku boleh berbelanja ikut suka. Suatu hari, aku sangat terkejut bila aku melihat akaun bank aku telah pun digodam oleh hacker-hacker. Aku cuba cari penyelesaian ke mana-mana. Duduk memikirkan perkara yang aku sendiri tak dapat kawal. Nak menyesal pun dah tak ada guna. Aku call mana yang aku rasa boleh bantu aku. Tapi hakikatnya, apa yang aku boleh buat hanyalah sekadar berluka lara. Akhirnya aku sedar itu hanyalah mimpi buruk belaka. Mimpi yang banyak mengajarku erti pentingnya penjagaan duit yang terkawal. Aku kesal. Namun, sejak hari itu, setiap kali aku ingin berbelanja, aku fikir 2-3 kali. Aku fikir akan masa depanku, fikir akan akibat daripada setiap tindak tandukku. Pesanan khidmat masyarakat PDRM. Yang pertama, jangan mudah percaya dengan panggilan mesej atau pautan yang kononnya daripada bank, polis atau agensi kerajaan. Yang ini kita perlulah menyemak dahulu kesahihannya.